Assalamualaikum semua. Memandangkan musim durian dan buahnya pun banyak sangat tak termakan, hari ini saya nak berkongsi cara saya buat lempuk durian. Ni dia isi dia. Lepas tu kita masukkan sedikit garam. Ni dia garam. Okay, durian ni sebanyak 8 biji ya. Duriannya kecil-kecil, bukan besar. Tu 8 biji. Contohnya tu durian kan. Ni. Nah, ni dia. Ni sekarang kita masukkan gula. Okey, gula putih ni nise. Orang sini cakap nise ataupun gula kabung. Nah. Lebih kurang 2 keping. Hari ini saya ada pembantu. Sebabnya ngacau lempuk ni dan kaleng-kaleng ya, bukan macam masak nasi. Dia lebih kurang macam masak dodol. Hati-hati ni, zinc ni. Ni kita masak sampai isinya tertanggal daripada biji ni. Biji durian ni. Tu. Biarkan dia macam tu. Bila biji durian tu nampak licin, bersih, baru kita keluarkan. Ni selepas 10 minit ya. Macam ni lah apa dia. Setelah 1 jam kita mengacau, nampak ni biji-biji dia dah nampak kilat-kilat. Mana ke tadi? Gitu. Nampak. Boleh kita keluarkan. Satu jam 20 minit. Ni dia hasilnya lempuk durian kita. Dah boleh diangkat ya. Ni dia hasil lempuk kita tadi ya. Ni dia. Warna dia bertukar menjadi kecoklatan macam ni. Sekarang dah sejuk. Bolehlah kita makan. Ini kalau nak makan dengan roti pun boleh ni. Lepas tu nak buat inti ke, nak buat bubur kacang ke, nak buat dodol durian, pulut kacau durian, semua boleh ya. Ini kita simpan tahan lama. Ni saya buat untuk anak-anak saya ya, sebab ada yang balik sini, jadi saya buat ni untuk kirim yang duduk di Selangor sana tu. Jadi bolehlah dia orang makan hasil maknya, hasil tangan maknya.